live kan dia orang terlupa lupa kan buat video kan dapat panggilan telefon tiba-tiba orang kat apa kat Selangor kan. Kalian Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya berada dekat pintu E Stadium Tengku Rahman di Parui bagi perlawanan Negeri Sembilan menentang JDT untuk pusingan yang kedua Liga Super Tour 2026. Okey, kau tengok keadaan sekeliling, nampak? Peokong-peokong hari ini dikabarkan menguning. Menguning. Okey, kuningkan Parui. Saya kesorangan ini menunggu saya punya pair. Saya rasa dia belum sampai lagi ataupun masuk dalam. Sekarang jam menunjukkan pukul 8 suku. Perlawanan mula pukul 9 malam. Minum air dulu, air free. Okey, Kofli yang Chapel FM ditajuk oleh Food. Okey, alright. Kita nantikan perlawanan malam ni. Mungkinkah Negeri Sembilan akan menewaskan JDT buat kali pertama? Kita nak tengok yang berlaku hari ini. Mungkin kemenangan hari ini dihadiahkan sempurna hari keputeraan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kita tak tahu. InsyaAllah kita doakan terbaik. Walaupun menang tu bukan 50-50, tapi kita tak tahulah. Tengoklah, mungkin keajaiban akan berlaku. Kita jumpa dekat dalam nanti. Kita minum dulu. Baik. Untuk kali kedua kan kita kena last minute. Macam mana? 1-0. Nak cerita kan keseluruhan game rasanya okey. Tinggal lagi semua orang mau tahu kan, kalau kita tengok
Game cantik. Game cantik, game okey, tapi Ngam. dan Nila nak salah aja. Tengok beberapa keputusan mengadil lah. Mengecewakan. Kita terima kekalahan. Ya, kita terima. Kita terima kekalahan. Kita dah tahu dah benda akan jadi. Tapi dia sebabkan game cantik, Puncak kalah malam ni pun 100% siapa 100% lah orang Puncak daripada ref lah. Kurang. Tu lah. Tu capek apa? Tu ya. Ada beberapa keputusan yang kita rasa boleh kita pertikaikan. Betul. Memang banyak sebenarnya. Kalau dikonokan Negeri Sembilan, Rengan Mona kad kuning Betul. Lepas tu Rengan Mona nanti usil. Kita akui kekalahan, kita terima kekalahan. Kedua-dua pasukan pun bermain baik. Iklan. No! No! Iklan. Okey, iklan. Tapi itulah, mengadil lah. Okey. Macam tu lah. Pengadil cembangang. Betul, permainan tu kan macam cantik. Kita jumpa lah next game nanti. Tahniah JDT dan tahniah Negeri Sembilan NSFC. Tahniah lah semua. Kita perhati dia game malam ni. Kita perhati game malam ni. Tu ya. Kita perhati game malam ni. Ayam tu. Ayam Nas. Game ini adalah game yang terbaik, tapi kita tewas pada referee. Kita ditekan oleh referee, bukan ditekan oleh player JDT. Sebab kita sama-sama game talent. Itu yang aku mahu. Sebab Hidalgo minit 99. Dia skor bukan minit 97, minit 99. Itu kisah. Hidup referee. The man of the match referee. Start minit awal sampai minit akhir referee. Kan? Apa-apa semua referee. Patutnya referee tu ada pemain simpan referee simpanan. 10 orang referee lagi. Kan masuk tambahan 30 minit referee. VR tadian. VR kan? VAR dia orang terlupa lupa. Lupa kan buat video kan dapat panggilan telefon tiba-tiba orang kat kat telingor kan. Kamera referee bangang lah. Referee bangang, kesimpulan referee bangang itu. Betul. Jumpa. Siapa TV? Alright. Jumpa. Assalamualaikum.